Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Hari ini adalah pada 22 Mei 2025. So, kita akan bincangkan berkenaan dengan satu setup yang mana ianya dipanggil sebagai setup BSJ. So, inilah zone BSJ. Zone BSJ this one. Kita identify pada waktu rehat lah. So, kita akan monitor pergerakan untuk arah sama ada kita nak sell atau buy tu pada pukul 2.30 nanti. Which is pada candlestick open within 2.30 sampai pukul 4 petang lah. Sekarang ni untuk setup BSJ ni, anda boleh lihat pada pukul 2.30. Pada pukul 2.30 tadi, before 2.30 kita dah identify the zone. So, kita cuma tunggu untuk ada candlestick arah untuk berlaku. Which is dia open daripada dalam zone dan close di luar zone. So, macam this case, pada pukul 2.30 open tadi, anda boleh lihat dia open daripada dalam zone dan close di luar zone. So, ini adalah satu candlestick arah yang mana anda akan trade untuk ke arah sell. Alright? So, anda akan trade untuk ke arah sell. So, macam this case, sebab dia punya range anda boleh lihat dekat sini 8 tick dan juga di close pun lebih kurang 3843 saja. Zone dia adalah 3844, 3852. So, saya mencari entry apabila ia yang close. Which is saya akan queue buy limit ataupun mungkin saya akan queue di dalam zone. Either one lah. Either one. Ikut anda. So, macam this case, saya pun queue lah lebih kurang sekitar harga yang sama. Jadi saya pun menanti untuk order trigger dan kita akan menuju ke arah TP kita iaitu pada TP 1 ataupun TP 2. Dan jadi pada hari ini kita akan target untuk ke TP 2 which is lebih kurang dalam, kalau anda lihat kat sini TP-nya, kita akan ambil ke 3814 lah. Alright, 3814 this one, 3814. It's a 3814. Which is this one, dia 3814. So kita pun menunggu. Kita menunggu ni pun kita be smart. Bila dah capai TP 1, kita akan buat break even. So pun kita lihat dekat sini, order pun masih lagi belum capai ke TP 1. Dan kemudian seterusnya anda boleh lihat ketika ini berlaku, break even ni apa? Break even ni adalah untuk kita securekan position kita. So, bila ini dah berlaku, kita pun akan secure lah ke break even. Break even beberapa tick. Saya lebih suka kepada break even beberapa tick. Untuk kita secure, at least ada beberapa profit lah. Dan juga untuk bayar brokerage. So, macam this case, kita akan cuba target kepada TP kita yang kedua. Which is 3814. So, kita melihat dekat sini, ordernya pun kemudian trigger 3814 TP kedua. So kalau boleh setiap entry saya akan try untuk dapat TP 1.5 ataupun TP yang kedua ni ke, dan tapi dengan syarat kita buat break even lah, kita buat break even. Alright, so macam tu untuk setup BSJ, yang mana zone ni kita akan gunakan untuk mitigate pergerakan semasa, which is yang ada sideways dan juga ada fake breakout yang berlaku. Dan buat masa ni sunlight kita akan pause penggunaannya. Kalaulah ada setup sunlight, kita jangan gunakannya. Kita akan refer kepada setup zone BSJ ini. Okey, semoga membantu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.